Okay, so guys, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni 3 hari bulan 7 Harga emas kalau ikutkan dah jatuh hari tu ke paras yang sangat-sangat rendah. Tapi 2-3 hari saja. Tahniah kepada anda yang ambil peluang untuk beli emas pada ketika harga rendah. Sebab hari ni saya tengok harga emas dah naik balik dah. So emas ni tuan-puan, dia bukan orang kata fokus pada turun naik pada jangka masa pendek. Walaupun dia dah naik, tapi kita masih lagi belum untung sebenarnya kalau kita penyimpan emas fizikal dan kita masih lagi kena menunggu lama sebab dia ada spread yang kita kena ambil kira juga. So kenaikan emas pada ketika ini mungkin kita boleh kata sebagai satu benda yang orang kata astronot lah untuk kita tengok sebab peluang untuk naik tu ada lagi. Jadi untuk anda yang menyimpan emas, pastikan anda simpan emas hari ini untuk kegunaan jangka masa panjang, 2 ke 3 tahun akan datang. Bukan kata dah naik sikit dah nak jual sebelum ambil kira apa ni dia punya spread. Jadi kepada anda semua yang nak menyimpan emas, boleh bagi tahu saya, boleh rujuk profil saya ataupun pin video saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Alright.